Hello guys, hari ni kita nak masak ramen samyang carbonara. Sebab cuaca kat luar ni dia hujan, so terasa nak makan yang panas-panas and pedas macam ni. Okey, mula-mula kita masukkan air. Okey, kita biarkan air mendidih seketika. Ramen yang saya pakai adalah roast bulldog hot chicken ramen. Okey, bila air dah mendidih, bolehlah masukkan ramen noodles kita. Dalam satu packaging dia ada sos serbuk dan juga sos pedas. Okey, biarkan noodles tu lembut dan kembang seketika. Okey, bila dah lembut, boleh tuangkan air. Sebab kita nak masukkan susu. Kita buang air, masukkan sedikit fresh milk. Sebab kita nak bagi dia creamy-creamy. Kita tak nak dia terlalu pedas. Kemudian masukkan sedikit butter. Next, masukkan perencah serbuk. Masukkan ke semua perencah serbuk dia, warna putih ni. Kemudian kacau-kacau sehingga sekata dan sebati lah, supaya tak ada ketulan-ketulan. And last sekali kita akan masukkan sos pedas dia. Masukkan je ke semua sos pedas. Ni kalau korang ada cheese slice ataupun ada cheese, boleh masukkan. Cheese yang ketul-ketul tu kan, korang nak parut, nak masukkan dalam ni pun boleh. Kalau ada, boleh letak lagi sedap. Kalau ada seaweed, rumpai laut tu pun boleh letak juga dekat dalam ramen. Lagilah sedap rasa dia kan. Ni sebab kita tak ada, kita masak apa yang ada dekat rumah je. Okay, bau dia sangat-sangat best. Dah tak sabar nak makan. Korang tengok tekstur dia. Okay, kita biarkan susu dengan ramen ni memekat sedikit lagi. Okay, ramen kita is done. Boleh ambil pinggan dan hidangkan ke dalam pinggan. Dah tak sabar dah nak makan guys. Sangat-sangat sedap. Yang ni rasa dia tak terlalu pedas. Kalau pedas-pedas sangat pun tak best nak makan kan. Okay, rasa dia creamy-creamy. Pedas-pedas manja macam tu je. Okay, jom kita makan ramen. Hari ni saya makan ramen, saya hidangkan dengan salad. Ada juga dragon fruit dan juga sedikit nasi panas. Kalau ada seaweed yang keping-keping tu, kepingan seaweed-seaweed tu lagi sedap. Okay, korang tengoklah berasap lagi korang. Sangat-sangat sedap. Okay. One bite untuk korang. Okay, jom kita makan. Sangat-sangat sedap. Dia creamy-creamy and tak pedas pun. Pedas-pedas sikit sahaja. Tak ada yang pedas gila-gila tu, tak ada guys. So, korang boleh try buat resipi ni, okay? Selamat menjamu selera guys. Okay, last bite untuk korang. Thanks for watching and jangan lupa untuk try resipi ni, okay? Korang boleh share, like and subscribe to my YouTube channel guys. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.